kita orang nak ulang from Penang to KL is quite tol, minyak, so nak kena ambil cuti apa semua kan. So start pada ada doktor dalam tu cakap try apply Ronald McDonald House. Instead of dia nak cari orang untuk masak orang luar, so dia tanya nenek sebab nenek memang kat sana suka masak. So macam tanya nenek nak tak buat masak sahur untuk family dekat sini, semacam upah lah. Kadang sebelum malam tu macam benda-benda macam sayur semua kan, tolong potong-potong macam rewang lah. Masak sekali. Lepas tu macam bincang, sahur ni kau nak makan apa kan? Nak makan apa? So macam mengikut cita rasa masing-masing kat situ. So macam gain ikatan lah kat situ. Masing-masing tak boleh balik raya, puasa kat situ. Bisa tak? Walaupun kita dapat ujian macam ni, dia mesti akan ada kebaikan dia. Walau mungkin Allah tarik dari segi yang ni, tapi Allah bagi lebih dari segi lain. Bila makcik masak di situ, di rumah McDonald tu, tak rasa macam untuk keluarga saja, tapi masak untuk semua orang, untuk kegembiraan semua orang. Untuk orang lain yang sama menghadapi situasi macam ni, think positif. Fikir Allah uji tanda sayang.